Yang ni pula adalah Mitsubishi Delica. Aircon kat atas tu kita baru tukar yang baru. Solar panel dah tukar baru. Wow. Ni yang ni 2.0 petrol. Ada power window, auto. Semua unit saya adalah auto. Tengok ni saya boleh masuk dari belakang, dari depan juga. Kalau memandu, apa lagi tak payah keluar, terus masuk dari sini. Tu dia. Aircon banyak sejuk. Yang ni ada TV. Belakang ni ada apa? Kejap saya buka. Belakang TV ni ada apa? Ini waktu jalan tak payah buka, just ada TV kat sini. Ni aircon baru bang, aircon baru. Lepas tu tu dia, Masya Allah. Tengok, ni tidur berapa orang ni? Budak, 4 budak. Kalau budak 3-4 budak lah. Tu dia 3-4 budak bang. Masya Allah. Lepas tu sofa ni baru saya tukar, tak banyak guna pun. Meja baru, sebab itu dah pecah. So kami tukar meja baru. Ni flooring pun baru. Jom play. Semua ni dah ada dia punya apa tanda-tanda dia. Ni ada peti sejuk, semua ada peti sejuk ada microwave. Lepas tu ada toilet. Toilet pun bersih bang. Toilet pun bersih ni. Masya Allah. Ini boleh tidur kat atas orang. Kat bawah ni pun boleh tidur. Yang ni nanti dia boleh ratakan. So kat sini kalau nak tidur 3 dewasa pun boleh. 3 dewasa dekat bawah ni pun boleh. Ni cun-cun miau. Tengok. Tutup macam tu. Tutup balik. Lock. Lock. Settle. TV boleh tengok. Semua ni tak takut dia terkeluar. Semua ada. Kipas extra ada. Lampu pun cantik. Nak ubah suai, nak bagi lampu cantik pun boleh. So pintu keluar kat sini. Kat sini ada awning, nampak? Ini lampu ni. Ni lampu luar. Kalau dah parking kat situ, tidur je lah kat dalam. Semua ni ada storage. Ada storage. Cun-cun ni. Nak panjat ke belakang, nak letak basikal rat, boleh. Beres bos. Ini water tank untuk buang air. Yang tu outlet. Ni outlet. Okay, water inlet. So cun. Yang ni Nomad 2.